Okey, perjalanan menuju ke Seri Kembangan. Kita beli itu Maxson dia tu. Hari ni nak pergi beli sebab dah rosak lah. Dah rosak, karen tak ada. Oleh kerana karen tak ada, kita terpaksa ganti. Cukup lah, dah 5 tahun. So memang sampai ikut tempoh hayat, dia supply tak cukup. Ni perjalanan menuju ke destinasi. Tapi destinasi dia jauh lagi lah. So dari Seremban kita ke Seri Kembangan. Alhamdulillah pagi ni cuaca baik, jalan pun tenang. Okey, cawaran sudah jam. Tak tahu apa yang berlaku di depan sana. Mungkin accident kot, rasanya lah. Tapi tak pasti. Sebab di laluan kiri sini baru saja lalu tol plus, lepas tu polis. Mungkinlah accident, tapi kita tak pasti. Kalau kadang macam mana pun jalan macam siput lah, bergerak perlahan di Lebuh Raya Utara Selatan menuju dalam kawasan Nilai. Tadi kita tenang, sekarang dah macam ni dah. Pencu ni belah kiri. Belah kiri ni. Accident. Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, terpusing. Astagfirullah. Lah motor. Itulah dia. Motor Oh, dah tenang boleh. Kita terus ke perjalanan. Perjalanan hampir 1 jam. Ke kiri, ke kanan, ke hulu, ke hilir. Akhirnya kita sampai. Itu dia, Maxson. Kita tak pergi sini lah. Itu dia. Okay, let's go. Ni barang kita nak. Ya, ada. Ada barang kita gunakan di booth. Nak kena tukar baru. Tak tahulah barang ni ke yang masak. Tapi kat kebun yang ni power keluar. Jadi kita nak check mana. Kita sampai kedai. Okey, sampai cash boleh ya? Boleh. Kalau elok transfer. Okey, saya tak keluar. tak cukup. Dia bagi cash boleh ya? Boleh. Yang ini satu, yang tu berapa? Itu harga tu 29 je. Okey. Jumlah paket berapa tadi? Jumlah paket tadi berapa? Dek ni berapa? 6 8. 8. Okey. Ni kebun Den. Okey. Kebun Den. Kebun Den. Saya kan kebun di sana. Okey, melepasi Nilai. Dah lepas Nilai. Selamat dengan Nilai. Baru kita selamat daripada jam. Bebas jam. Bergerak lancar menuju ke jalan bergoyang-goyang, menuju ke Kebun Den. Alhamdulillah sudah mulai lancar. Lorong kanan dah jam Lorong kanan sekali. Ada banyak kereta beratur lah. Kita ikut lorong kiri je. Sebalik pun ada buka. Ada sup. Ikutlah. Mana tak fikir ikut sini saja pun dah mencukupi dah. Alhamdulillah jalan lancar. Jalan sebalik banyak kereta lah. Terusan kanan dah mula jam. Kita di kiri saja. Kita di bahagian lorong perlahan. Tapi kita laju. Laju tak adalah laju mana. Tapi alhamdulillah. Baru. Okey.